11. 7 pula. Phone zaman Tok Nadok ni bang. Zaman komunis ni. Okey bang. So model lama abang pakai tu. Abang secure sungguh ni tu. Tahun apa? 2018. Lah ni tahun 2026. 8 tahun dah. Dia berjasa dengan abang tu. Ni gambar apa? So abang pakai ni kira okey apa hati lah. Dia menyusahkan kita. Kena blok. Okey. Jadi sampai ke depan terapi tu kita pun buka minta maaf cik ni. Mai JPJ minta. Jam dah kata. Kira tak boleh update lah. Faham bang, sebab ni phone 7 Plus ni model lama bang. Dia iOS pun sampai 15 lah. Lepas tu security patch dia pun tak dapat dah. So pada hak tengok video kita ni, yang mana masih pakai lagi 7 Plus ke 8 Plus jangan lebih sabar ni pula. Sampai kena rock pula. Boleh main upgrade dulu betul tak? So abang nak upgrade kali ni, abang nak upgrade ambil model apa? Saya rasa saya nak upgrade ke 13 katanya. 13 dah. 13 ada Pro Max, 13 Pro, 13 base. Color pink ke bang? Oi, color pink. Tapi tak umur dia. Oh, so abang nak ambil apa? Abang suka kecil ke besar? Ya, sedang-sedang lah. Sedang lah. Okey, kalau sedang boleh saya suggest kat abang 13 Pro. 13 Pro 256 ni storage lama berapa gig? 128 lah. So 256 ni major upgrade ke bang. Kalau P13 Pro ni abang boleh check dulu. Satu lagi dia punya screen refresh rate dia 120Hz. Ada promotion. Sedap. Senang, pasal semua tak? Laju boleh tak? Main daripada 7 Plus memang laju bang. Beza banyak bang. Abang punya gelak tu saya cukup suka. Dia punya senyuman ceria, gelak tawa tu. Abang tak mau training lah? Tak mau kan? Tapi nak telefon data lah? Ya. Boleh abang, kita kira abang. Lebih kurang dalam 17 macam tu abang. 256. Warranty pun kita bagi. Kira jadi ni? Kira jadi? Tak mau tunggu lah. Melihat lah pakai ni tu. Okay bang, saya tunggu saat lah. Ni saya bagi pasang tempered glass kat abang. Saya bagi casing barang baik kat abang. Abang sporting hari ni saya tengok ceria. Okay bang, tunggu saat lah. Okay bang, saya bagi special kat abang, casing special. Sebab abang saya tengok dengan lesung pipik abang, senyuman mesra. Memang menyala terus. Segak tu abang tu. Oh lawah. So abang boleh tengok lah macam mana keadaan dah. So payment abang nak bayar okay apa? Saya masuk Transfer boleh bang. Tu kita settle sekejap lagi. Okay bang, so abang hari ni memang sporting dengan kita. Banyak senyum. Saya pun dapat vibe positif bang lah hari ni. So kita bagi kat abang free gift banyak sikit bang. Tu tong di atas meja ni. Kipas, power bank, kabel saya bagi siap. Ni casing tadi. So macam mana abang pengalaman abang membeli di Kliki Sungai Tani? Abang bagi feedback sikit.